Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berjumpa kembali. Kita hari-hari kita berjumpa, insya-Allah. Semoga kita diberikan badan yang sehat, pikiran yang cerdas. Jadi kalau dah pikiran cerdas, badan sehat, makan pun jadi sedap, tidur pun jadi sedap. Tidur pun lena. Baiklah, di hadapan kita ini sudah ada kepala ikan patin. Alamak, ini kepala ikan patin, Wak. Saya kalau dah nampak ni macam ini, saya dah cukup bersemangat. Dan kita juga ditemani lada garam, kami cakap. Lada garam ni lada yang sangat pedas. Allah Akbar, ini namanya patin pindang kuning. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil nasi dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahil alamin. Ini dia pindang kuning patin. Patin ni patin laut ini kalau di sini. Rata-rata patin laut. Daerah kami ni laut. Sungai tak ada ikan patin. Ni lada dia. Kecil-kecil ni, hati-hati lada ni. Mari kita mulai. Ini dia kita ambil. Ikan kepala ikan patin. Aduh. Ini dia. Kita letak dia di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap patin ni, lembut. Ikan patin ni kalau di sini orang merawai. Kita tambah lada dia. Ikan patin ni dagingnya halus. Lebih lembut daripada ikan debu. Lebih sedap dia ni, sektornya lebih halus. Memang sedap tu. Memang sedap. Nyam. Memang sedap patin ni. Lada ni. Saya ni kau tak belada tak selera. Ni lada biar lebih. Letak lada lagi satu. Nyam. Okey, saudaraku yang berbahagia. Kalau ada yang tak selera makan, bolehlah beli kepala ikan patin. Tapi patin laut ataupun patin sungai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.